بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah ini adalah suatu penjelasan ataupun suatu pemberitahuan kepada kita untuk kita mengejar Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang mana Allah mulakan kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qadar? Malam Al-Qadar kita sebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Al-Qadar, antara makna Al-Qadar adalah azmus sya'an, adalah kedudukan yang agung. Lailatul Qadri adalah malam yang agung ataupun malam yang ada kedudukan. Al-Qadar, kedudukan ataupun malam yang ada syaraf, kemuliaan. So itu maksud Al-Qadr. Dan bila Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang agung. Kami turun Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Kami turun Al-Quran pada malam yang tak seperti malam-malam yang lainnya. So itu maksud Lailatul Qadri, menunjukkan apabila Allah memilih malam Al-Qadar, malam yang penuh keagungan itu, untuk menurunkan kalam Allah yang penuh keagungan. Jadi bila sebut Al-Quran kalamullah, maka Allah turunkan ataupun Allah menjadikan malam yang penuh keagungan dan kemuliaan untuk diturunkan. Dan semua kita mengetahui bahawasanya yang diturunkan pada malam Al-Qadar itu adalah sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia, diturun sekaligus semua sekali pada malam Al-Qadar. Kemudian baru dia turun secara munajjaman, baru dia turun secara berperingkat-peringkat, merujuk ataupun berdasarkan peristiwa ataupun apa yang berlaku sepanjang 23 Nabi menyampaikan dakwah Islam. So malam Al-Qadar adalah, antara penamaan itu adalah malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keagungan. Yang kedua, Lailatul Qadar bermaksud malam Al-Qadar adalah malam penentuan, malam ditentukan takdir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar itu yufraq. Yufraq tu dipecah-pecahkan. Yufraqu. Apa yang dipecahkan? Kita tahu
awalnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir makhluk ini atau takdir yang diciptakan, iaitu di Lauhul Mahfuz. So semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi apabila datangnya malam Al-Qadar, malam Al-Qadar adalah malam yang diperincikan takdir itu pada tahun itu atau pada tahun berikutnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar itu ditentukan, dipecah-pecahkan dan ditentukan secara detail apakah yang akan berlaku kepada seseorang ataupun apakah yang akan berlaku berdasarkan takdir, berdasarkan penentuan yang telah ditentukan di Lauhul Mahfuz. So itu malam Al-Qadar, Lailatul Qadri, itu malam ditentukan takdir apa yang akan jadi pada tahun itu. Yang ketiga, Lailatul Qadri itu adalah disebut malam yang sempit. Lailatul Qadr, bila kita kata takdir atau qadar, maksudnya disempitkan, ditakdirkan. Lailatul Qadri malam ad-diq, malam yang sempit. Apa maksud malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya pada malam yang sempit itu disempitkan oleh malaikat. Maksudnya dipenuhkan dunia ini dengan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Diturunkan malaikat-malaikat, warruh Jibril alaihi salam itu pada malam Al-Qadar. Maka dinyatakan pula di dalam satu hadis, turunnya malaikat ke bumi pada malam Al-Qadar itu sebanyak butiran pasir di bumi. Sebanyak butiran pasir di bumi. Maka disebut Lailah Ad-Diq, malam yang sempit, iaitu penuhnya dengan malaikat. Dan bila kita sebut penuhnya malaikat, maka antara waqafat, iaitu antara poin-poin untuk kita reflect, menunjukkan bahawasanya turunnya malaikat itu menunjukkan penuh rahmat Allah Azza wa Jalla. So bila Allah Ta'ala pada malam Al-Qadar itu turunnya para malaikat dengan begitu banyak sekali sehingga memenuhi bumi sebanyak butiran pasir di bumi, menunjukkan rahmat Tuhan yang begitu luas pada malam Al-Qadar. Maka sebab itu dinamakan malam Al-Qadar. Pertama tadi kita sebut li'azmi qadriha wa syarafiha, iaitu besar dan agungnya dan mulianya pada malam itu dan kelebihan yang ada pada Lailatul Qadri. Yang kedua kita sebut tadi adalah padanya yufraq kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar itu ditentukan takdir secara detail. Dan yang ketiga penuhnya rahmat Tuhan dan turunnya para malaikat yang begitu banyak sekali pada malam Al-Qadar. Inna Lailatul Qadri afdalul layali. Sesungguhnya malam Al-Qadar itu adalah malam yang afdal, antara malam yang terpaling afdal dalam setahun. Alal itlaq, secara umumnya. So secara umumnya malam Al-Qadar itu adalah malam yang terbaik. Disebut dalam ayat yang kita sebut tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka banyak tafsiran para ulama tentang 1000 bulan ini. Apa makna 1000 bulan? Atau khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. So antaranya semua amalan-amalan saleh yang dilakukan pada malam Al-Qadar tidak sama kedudukannya seperti malam-malam yang lainnya. Tidak sama kedudukannya pada malam yang lainnya. Kita masuk dalam Ramadan, dan dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala yang memberi pahala ila 700 di'f, kepada 700 kali ganda, dan sebanyak mungkin yang Allah nak.
Itu malam Ramadan. Maksudnya itu Ramadan. Kalau Ramadan saja siang harinya dan malam harinya itu boleh dilipat kali ganda kan, maka malam Al-Qadar, maka tidak ada malam-malam lain seumpama Al-Qadar. Satu ibadat pada malam Al-Qadar maka tidak sama seperti malam yang tidak ada Lailatul Qadar. Sangat berbezalah besarnya keagungan malam Al-Qadar. Alfu syahr, 83 tahun, 84 tahun plus minus. So satu ibadat dilakukan pada malam Al-Qadar tak samalah seperti malam-malam yang lainnya yang tidak ada Al-Qadar. Tidak ada malam Al-Qadar. Jadi dia adalah afdalul layali as-sanah ala al-itlaq. Secara mutlaknya maka dia adalah malam-malam yang paling afdal. Maka sebab itu kita disuruh banyakkan ibadat di dalamnya. Ijtihadul ibad. Disuruh kita ini bersungguh-sungguh untuk kita beribadat pada Allah Azza wa Jalla pada malam yang disebut Al-Qadar tadi. Dan kita telah baca hadis ini di yang lalu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Nabi apabila masuk pada 10 ya akhi shadda min zarah, maka Nabi ikat kainnya sebagai satu simbolik meninggalkan segala-galanya, hanya fokus kepada Allah Azza wa Jal. Wa ahya lailahu, dan dia menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan dia mengejutkan isteri-isteri baginda untuk turut sama memenuhkan malam dengan ibadah. Sama ada ibadat itu nak beramai-ramai ke atau ibadat itu bersendirian. Kalau tarawih maka dia beramai-ramai. Selepas daripada tarawih, kalau dia bangkit tengah malam dan sebagainya, baginya pilihan untuk bersendirian. Baginya pilihan untuk dia bersendirian. Tapi kalau dia dah buat ataupun dia dia pergi ke masjid umpamanya sekarang buat qiyamul lail pukul 4 pagi ke apa ke, okey lah, tak adalah masalah. Bahkan beramai-ramai ataupun berjemaah di akhir malam itu lagi afdal daripada di awal. Cumanya kalau kita tak ada tempat yang buat tengah malam dan yang ada hanyalah di awal malam berjemaah, maka dah tentulah di awal berjemaah itu lagi afdal. Tapi jika kita ada pula tempat-tempat yang melakukan qiyam pada sepertiga akhir malam, maka dah tentu itu lagi afdal. Itu lagi afdal. Tetapi secara umumnya dah kalau dikatakan Lailatul Qadri, malam Al-Qadar bermula dengan maghrib. So bermula dengan maghrib sampai esok paginya. Man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang qama ma'al imam, salat bersama imam hatta yansarif, sehingga dah selesai ataupun imam dah habis, kutiba, dituliskan baginya pahala sepanjang malam. Dituliskan baginya pahala sepanjang malam. Kata Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, ketika mana dia telah melakukan salat bersama dengan imam sehingga habis, kemudian dia tidur, tak bangkit dah, tidur sampai esok pagi nak sahur, sepanjang malamnya itu dia telah dituliskan pahala baginya ajrul lailah, pahala sepanjang malam. Sebab dia kata man qama ma'al imam hatta yansarif. Kalau dia solat di awal sampai imam witir dan kita habis sekarang pada pukul 10, witir tadi lebih kurang pukul 10, kemudian kita tidur. Lepas tidur tak bangkit dah, bangkit subuh esok, insya-Allah dituliskan sepanjang malam tu pahalanya. Dituliskan sepanjang malam itu pahalanya. Tambah lagi kalau seseorang itu melipat kali gandakan, lagi banyaklah. Nabi SAW sendiri memperbanyakkan ibadat di 10 yang akhir. Dan pada tahun Nabi qubid, pada tahun Nabi diwafatkan, Nabi beriktikaf 20 malam. Nabi beriktikaf 20 malam. Berikutnya Lailatul Qadri disembunyikan oleh Allah Azza wa Jal
kejadiannya. Bila? Itu disembunyikan. Hikmahnya jelas sekali. Hikmahnya sangat jelas. Supaya manusia ini tidak hanya memfokuskan hanya pada satu malam saja. So hikmahnya setiap malam dia mencari. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah lailatul qadar pada malam-malam akhir. Dan tidak diberitahu. Dan secara, adakah malam mesti 27 saja? Ataupun mesti 25 saja? Ataupun sepanjang sejak daripada zaman Nabi mungkin 21 sampai zaman kita juga 21? Yang rajih ianya berubah-ubah. Yang rajih dianya adalah berubah-ubah. Boleh jadi tahun ni 21, boleh jadi tahun depan 23, boleh jadi tahun depan 25, boleh jadi berikutnya 27. Tidak ada siapa yang tahu. Walaupun banyak para ulama memberatkan 27. Banyak para ulama memberatkan 27. Tetapi still tak ada siapa yang boleh memastikannya. Tak ada siapa yang boleh memastikannya. Dan waqad tukshaf lailatul qadril mubarakah li ba'din nas fil manam aw al yaqadhah fayara anwaraha. Qad tukshaf, boleh jadi satu orang hamba Allah Ta'ala itu disingkapkan. Tukshaf, disingkapkan baginya Lailatul Qadri yang penuh barakah itu pada waktu dia tidur ataupun dia qadhah, pada waktu dia tidur ataupun jaga. Boleh jadi Allah mentakdirkan satu orang hamba itu diperlihatkan Lailatul Qadri. Sama ada dia tidur dengan dia bermimpi, boleh jadi. Atau yaqazah. Yaqazah itu maksudnya sedarlah. Maksudnya bila dia sedar dan dia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadri. Boleh jadi. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa qad yakshufuha Allah Ta'ala li ba'din nas fil manam aw al yaqadhah fayara anwaraha. Berkata Ibn Taymiyah, kemungkinan kadang-kadang Allah menyingkapkan, kasyafah, Allah menyingkapkan li ba'din nas, bagi sebahagian manusia, sama ada waktu dia tidur atau dia terjaga, fayara, maka dia melihat cahayanya, dia melihat cahayanya, aw yara man yaqulu lahu, ataupun dia melihat adanya orang berkata hadhihi lailatul qadar, malam ini adalah lailatul qadar. Wa qad yuftahu ala qalbihi minal musyahadah, dan boleh jadi Allah bukakan hati jantungnya itu al-musyahadah, dia nampak ma yatabayyana bihi al-amr, yang akhirnya menjelaskan kepada dia malam itu adalah al-qadar. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, fa innaha tura, sesungguhnya Lailatul Qadar itu boleh dilihat, tura, boleh dilihat. Wa qad haqqaqaha man syaa Allah Ta'ala min bani Adam, kemungkinan Allah haqqaqaha, Allah menyebabkan satu orang itu diperlihatkan. Sama ada macam kita sebutkan tadi itu, kullu sanah fi Ramadan, pada setiap tahun dalam Ramadan, kama tazaharat alihi hadhihi al-ahadith wa akhbar as-salihin nabiha, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis dan dijelaskan melalui cerita-cerita para salihin yang mana mereka melihat ataupun mereka tahu malam itu adalah malam al-qadar. Maksudnya boleh Allah memperlihatkan kepada hambanya keajaiban. Malam itu adalah malam al-qadar. Wa qad qala ba'dul ulama, telah menyebut sebagian ulama, annahu yustahabbu liman ra'a lailatul qadri, telah berkata sebagian ulama, mustahab, dianjurkan, liman ra'a,
siapa yang dapat lihat malam itu adalah malam Al-Qadar, kitman dzalik, diam, jangan beritahu orang. Kitman dzalik, tak perlu nak diberitahu orang. Wa alla yukhbir bidzalika ahada, dan dia tidak mengkhabarkan kepada satu orang yang lain. Likauniha karamatan, kerana ianya suatu karamah, ianya suatu karamah, perkara luar biasa yang Allah boleh jadikan kepada satu hamba yang dia kehendaki. Karamah. Dan kata para ulama, wal karamatu yanbaghi kitmanuha bila khilaf, dan karamah itu sepatutnya disenyapkan, tidak dizahirkan kepada orang lain tanpa ada khilaf ulama. Tanpa ada khilaf ulama. Okay, maksudnya apa? Maksudnya Allah boleh bagi karamah kepada hamba yang dia kehendaki. Karamah adalah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang bertakwa. So kemungkinan macam disebutkan tadi, Ibn Taymiyah sebut, An-Nawawi sebut, bahkan An-Nawawi menceritakan tentang dirinya pernah melihat Lailatul Qadar, dan dia melihat cahaya pada malam Al-Qadar. Dan ulama-ulama yang lainnya ada penceritaan tentang masalah tu. Tapi dia karamah. So karamah ni maksudnya apa? Karamah ni tak semua orang lah dapat. Karamah tidak semua orang diperlihatkan. Mukjizat untuk Nabi. Karamah adalah orang saleh. Jadi bila karamah, boleh jadi orang A nampak malam itu Al-Qadar, tapi orang sebelah dia B tak nampak. Boleh jadi orang C pun tak nampak, orang keliling kelalang dia tak nampak, tapi dia melihat malam tu. Karamah. Sebab tu dia kata, sebagian ulama kata kitman, diam, jangan beritahu orang. Kenapa tak diberitahu orang? Kerana karamah sifatnya diam. Karamah sifatnya tidak diberitahu. Sebab itu tak adanya karamah ni dicerita-cerita kepada orang. Sebagaimana puak-puak sufi dan tarekat, ceritalah kawan ni nampak ni lah, kawan tu nampak ni lah, kawan tu boleh terbang kat udara lah, kawan tu boleh bagi makan singa lah. Macam-macam lah. Itu bukan karamah. Sebab karamah layaknya didiamkan. Karamah tidak diceritakan. Sesiapa yang Allah Ta'ala ganjarkan dia dengan suatu karamah, Allah bagi dia nampak, maka kemungkinan yang nampak itu dia seorang saja, tidak orang lain. Dan kalau dia bagi tahu orang lain tak nampak, tidak akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Mungkin orang akan kata, dia ni mulalah gila lah tu. Saat ni dia ni wali Allah, Masya Allah. So sebab tu sebahagian para ulama menyatakan mustahab bagi satu orang yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadri, sama dia nampak cahaya ke dan sebagainya, kitmanu dzalika, diam, dan tidak perlu dihebah-hebahkan dan tidak perlu diberitahu kepada orang. Tetapi bukan bermakna dia tidak boleh mengejutkan orang lain untuk salat. Boleh, sebagaimana Nabi SAW, Nabi aiqadha ahlah, Nabi kejut keluarga dia. So bila Nabi kejut keluarga dia, maksudnya ibadat lah. Tetapi kalau sekiranya dia itu dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan suatu karamah, dia nampak keajaiban, malam itu adalah malam Al-Qadar, maka hendaklah dia sepatutnya tidak menceritakannya kepada orang bila khilaf, tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Begitu juga yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, inna man ra'a Lailatul Qadri, sesungguhnya sesiapa yang melihat malam itu Al-Qadar, ustuhibba lahu kitmana zalika, mustahab baginya untuk diam, wa alla yukhbir bidzalika ahada, dan tidak diberitahu kepada orang yang lain. Wal hikmatu fi dzalika annaha karamah, dan hikmah yang demikian itu
ianya merupakan karamah, ulangan juga sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan karamah tidak dicerita-ceritakan kepada orang. Dan antara waqafat yang berikutnya, antara poin untuk kita reflect, min alamati allati tu'raf biha lailatul qadar anna syamsa tatlu'u fi sabihata yaumiha bayda la syu'a laha. Antara tanda Lailatul Qadar itu pada keesokan paginya matahari itu naik sabihata yaumiha bayda, cerah terang, la syu'a laha, tapi tak syu'a ni maksudnya cahaya. Dia ada matahari tapi tak berapa nak memancar. Kata para ulama, kemungkinan sebab disebut dalam hadis tadi ataupun ayat Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka oleh kerana banyaknya malaikat itu menyebabkan matahari itu redup sikit. Sebab banyak. Itu kata para ulama lah, tapi tak ada dalil. Kemungkinan. So bila pada keesokan harinya Lailatul Qadar dah habis semua malaikat semua naik balik, maka matahari itu terlindung, matahari tidak terlampau memancar cahayanya. Dan salamun hiya hatta matla'il fajr, antara perkara yang utama disebut oleh ayat tadi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maksud salam? Salam selamat, salam sejahtera. Sejahteralah malam itu sehinggalah esok paginya. Apa maksud salam? Maksud para ulama sebut sebagainya, pada malam itu tidak akan adanya syar, tak akan adanya kejahatan. Pada malam itu semua baik berlaku. Pada malam itu semuanya salam, semuanya sejahtera sampai esok pagi, hatta matla'il fajr, sampai matahari naik. So salam itu maksudnya terselamatlah semua yang ada daripada kejahatan, terselamatlah daripada azab dan sebagainya seumpamanya. Dan selamat juga mungkin juga bermaksud salam, maksudnya sesiapa yang beribadat pada malam harinya itu akan mendapat kesejahteraan daripada Allah Azza wa Jal. Dan kesejahteraan itu umum, boleh jadi kesejahteraan pada jiwa, boleh jadi kesejahteraan pada badannya, boleh jadi kesejahteraan pada kehidupannya, boleh jadi kesejahteraan itu sehinggalah pada hari akhirat esok, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Lailatul Qadar untuk kita bertemu dengannya. Dan jika sekiranya mungkin kita tidak melihat ataupun tidak dikurniakan oleh Allah Ta'ala karamah, bukanlah bermakna buruk, bukanlah bermakna ianya suatu yang negatif, tetapi itu adalah kelebihan yang Allah beri kepada orang yang Allah kehendaki. Dan jika sekiranya kita betul-betul nak, dan sekiranya kita betul-betul nak dapat Lailatul Qadar dan kita berusaha pada setiap malam, insya-Allah kita akan dapat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.